Jom kita rungkaikan satu misteri yang sebenarnya ada betul-betul depan mata kita sekarang. Saya nak anda buat sesuatu yang sangat simple. Cuba tunduk dan tengok terus pada keyboard atau papan kekunci kat depan anda tu. Tak kisahlah kat laptop atas meja ke atau kat skrin smartphone kat tangan tu. Mari kita sama-sama selesaikan misteri harian ni. Okey, mari kita selami isu ni. Pernah tak terfikir, kenapa huruf-huruf yang kita type hari-hari ni tak disusun ikut abjad? Kenapa tak mula dengan A, B, C, D dan seterusnya? Sebaliknya, baris atas tu mula dengan Q, W, E, R, T, Y. Nampak macam ditabur rawak je kan? Sangat berselerak. Serius, nampak macam tak masuk akal. Tapi, percaya atau tidak, sebenarnya ada satu rekaan kejuruteraan yang sangat genius di sebalik apa yang nampak macam kekacauan huruf ni. Bahagian pertama, misteri susunan keyboard. Merungkai rahsia di hujung jari. Untuk betul-betul faham misteri ni, kita kena tekan butang rewind pada mesin masa teknologi kita. Kita kena tinggalkan sekejap dunia digital yang serba pantas hari ini dan kembali ke zaman dulu. Cuba perhatikan perbezaan ni. Komputer moden kita nipis je kan? Licin dan langsung tak ada bahagian mekanikal yang bergerak kat dalam tu. Tapi, cuba bayangkan mesin type mechanical kuno zaman dulu. Ia berat dan penuh dengan bermacam-macam komponen. Bila kita guna mesin type ni, setiap huruf yang ditekan tu sebenarnya bersambung secara fizikal dengan sebatang besi kecil. Dan besi ni kena melompat ke depan untuk mengecap setiap huruf atas kertas. Seterusnya, masalah mesin type lama, kesesakan lalu lintas mechanical. Apa yang menarik sangat tentang sistem mechanical ni ialah, ia ada satu kelemahan yang sangat kritikal. Bayangkan macam ni, ada sekumpulan orang berebut-rebut nak rempuh keluar ikut satu pintu sempit serentak. Macam itulah yang jadi dalam mission type lama. Kalau seseorang tu menaip terlalu laju, batang-batang besi kecil tadi akan berebut nak cap titik tengah yang sama. Disebabkan kelajuan tu, besi-besi ni akan bertembung di udara. Dan kesudahannya, mission tu jam, tersangkut terus. Kesesakan trafik besi ni memang buat orang stres. Penaik terpaksa berhenti, tarik keluar besi yang tersangkut tu guna jari, barulah boleh sambung buat kerja. Memang sangat-sangat tak efisien. Jadi, kita masuk ke bahagian ketiga, penyelesaian pintar QWRT, menguruskan trafik huruf. Macam mana pakar pada waktu tu selesaikan krisis trafik mechanical yang sangat melecehkan ni? Seorang pencipta bernama Christopher Latham Scholes tampil dengan satu idea yang cemerlang. Walaupun nampak pelik pada mulanya, inilah susunan QWERTY yang kita kenal sekarang. Daripada cuba betulkan mechanical besi tu, Scholes terfikir, kenapa tak tukar je jalan raya huruf tu sendiri? Jadi, dia sengaja sepahkan susunan abjad tu untuk wujudkan satu sistem pengurusan trafik yang terancang. Scholes buat kajian sikit. Dia tengok huruf apa yang paling kerap digunakan bersama dan disengaja jarakkan kedudukan huruf-huruf tu sejauh yang boleh. Cuba fikir pasal susun atur kat supermarket atau pasar raya. Pernah perasan tak? Barang keperluan asas macam roti dengan susu selalunya diletakkan kat lorong yang berbeza, jauh-jauh sikit. Tujuannya supaya pelanggan tak berasa asak kat satu tempat dan buat jalan sesak. Taktik Scholes ni sebiji macam itulah. Dengan memaksa jari penaip melompat jauh merentas keyboard untuk cari huruf, ia secara tak langsung memaksa mereka menaip dengan lebih perlahan. Bila kelajuan tu berkurang, ada masa untuk batang besi tadi patah balik ke tempat asal tanpa bertembung. Kesesakan dapat dielakkan dan mesin type dapat diselamatkan. Dan ini bawa kita ke bahagian terakhir, kuasa tabiat manusia. Kenapa kita masih guna QWT? Tadi tu cerita zaman mechanical, tapi kan untuk zaman moden sekarang ni, ada satu ironi yang agak kelakar. Peranti canggih kita memproses laju gila, sepantas kilat. Chip pintar dalam komputer kita sekarang memang takkan James punya. Perisian kita berfungsi cantik je tanpa masalah mechanical. Jadi persoalannya, kenapa kita masih terhege-hege guna sistem yang asalnya dicipta semata-mata untuk perlahankan kerja kita? Jawapannya mudah je. Kuasa tabiat manusia. Ada pepatah, laluan biasa yang terus dilalui. Bayangkan anda biasa hari-hari jalan merentas semak sampai semak tu jadi satu denai yang terang dan selesa nak lalu. Tiba-tiba, ada orang buat satu jalan raya baru yang lurus betul-betul kat sebelah denai tu. Percayalah, anda tetap akan lalu jalan lama tu juga. Sebab kaki dan otak anda dah hafal setiap selekohnya. Itulah yang kita panggil memori otot atau muscle memory. Manusia di seluruh dunia dah terlampau biasa menaip dengan sistem QWERT. Kalau nak tukar susunan di sekarang, maknanya kita kena paksa berbilang juta pengguna kat seluruh dunia untuk belajar balik tabiat asas menaip dari kosong. Dan muscle memory ni memang sangat-sangat susah nak dilawan. Jadi, sebagai penutup penerangan kita hari ini, cuba renungkan persoalan ni. Teknologi kita memang dah banyak berubah. Tapi,
Adakah jari kita ni sebenarnya masih terperangkap di masa lalu? Ia sesuatu yang betul-betul membuka mata. Berapa banyak lagi agaknya alatan yang kita guna hari-hari yang direka sedemikian rupa hanya kerana nak selesaikan masalah kuno yang sebenarnya dah tak wujud pun sekarang. Sesuatu yang patut kita fikirkan setiap kali kita ketuk huruf kat keyboard lepas ni. Terima kasih sebab luangkan masa bersama saya untuk rungkai misteri ini. Teruskan sifat ingin tahu anda tu dan kita jumpa lagi.